Ini bab imam bercakap dengan seseorang dalam khutbahnya ataupun pada ketika berkhutbah. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Jabir, beliau berkata, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk pada hari Jumaat, baginda berkata, duduklah kamu. Maka perintah Nabi itu didengar oleh Abdullah bin Mas'ud. Beliau pun terus duduk dekat pintu masjid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nampak dia duduk. Maka baginda bersabda, kemari wahai Abdullah bin Mas'ud. Abu Daud berkata, hadis ini dikenali sebagai hadis mursal. Orang ramai, ini perawi-perawi hanya meriwayatkannya daripada Atha, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makhlad adalah seorang syekh. Babul julus idza sa'ida al-mimbar. Ini bab duduk apabila naik ke atas mimbar. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Ibnu Umar, beliau berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu berkhutbah dengan dua khutbah. Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk apabila naik ke atas mimbar sehingga dia selesai. Saya fikir, ini kata perawi, saya fikir dia yang dimaksudkan, yang dikatakan selesai itu ialah muadzin. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun lalu berkhutbah, yakni berkhutbah pula. Kemudian duduk, fala yatakallamu. Di situ pada ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bercakap. Thumma yaqumu, kemudian berdiri, fa yakhutubu, lalu berucap pula, berkhutbah pula. Babul khutbati qa'iman. Ini bab khutbah sambil berdiri. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Jabir bin Samurah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu berucap sambil berdiri, kemudian berkhutbah sambil berdiri. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk, kemudian bangun lagi lalu berkhutbah pula sambil berdiri. Sesiapa menceritakan kepadamu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah sambil duduk, sesungguhnya dia berdusta. Dia berkata, ini perawi berkata, yakni Jabir, faqad wallahi, sesungguhnya demi Allah aku telah bersembahyang dengannya lebih daripada 2000 sembahyang. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Jabir bin Samurah, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai dua khutbah di mana baginda duduk di antara dua khutbah itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Quran, yakni di dalam khutbah, dan memberi peringatan kepada orang ramai. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Jabir bin Samurah lagi, beliau berkata, saya pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berucap sambil berdiri. Kemudian duduk sebentar, dia tidak bercakap pada ketika itu. Wasaqal hadis, lalu perawi mengemukakan hadis terusnya. Babur rajul yakhutubu ala qaus. Ini bab seseorang berkhutbah dengan memegang qaus, busar panah. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Syu'aib bin Ruzaiq At-Taifi, beliau berkata, saya pernah duduk dekat seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikenali ataupun dipanggil Hakam bin Hazm Al-Kulafi. Dia mula bercerita, katanya, aku pernah pergi mengunjungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai tetamu. Sabi'a sab'atin, 7 orang. Yani aku yang ketujuh daripada 7 orang. Kami 7 orang lah. Au tasi'ati sa'atin, ataupun syak perawi, aku yang ke-9 daripada 9 orang. Maknanya kami 9 orang lah. Kami pun masuk menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami kata, wahai Rasulullah, kami mengunjungimu, oleh itu berdoalah kepada Allah untuk kami, untuk mendapat kebaikan.
Doalah kebaikan untuk kami. Boleh juga. Fa amara bina, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun perintahkan, amara bina ataupun amara lana. Itu syak perawi. Yang ini Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh seseorang untuk kami. Suruh seseorang bawakan sedikit tamar untuk kami. Wa sya'nu idzaka dunun. Pada ketika itu keadaan amat dhaif, amat teruk, amat susah pada ketika itu. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh buat keluar juga buah tamar untuk kami, maksudnya begitulah. Kami pun berada di Madinah. Kami berada di Madinah beberapa hari, di mana kami ikut serta bersembahyang Jumaat pada hari-hari itu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri dengan menekan tangannya di atas asan, tongkat ataupun qaus, busar panah. Baginda memuji-muji Allah dengan puji-pujian yang ringkas, baik dan penuh berkat. Kemudian baginda berucap, baginda mengatakan, ayyuhan nas, wahai orang ramai, wahai manusia, innakum lan tutiqu, sesungguhnya kamu tak akan mampu, ataupun ini syak perawi, kamu tidak akan dapat melakukan segala apa yang diperintahkan kamu melakukannya. Walau bagaimanapun, kamu hendaklah saddidu, bersederhana, bersikap sederhana, ataupun mencari yang lebih tepat. Wa abshiru, dan terimalah berita gembira. Sami'tu Aba Dawud, aku telah mendengar Aba Dawud berkata, sebahagian daripada ataupun beberapa orang daripada sahabatku telah mengingatkan aku tentang sedikit daripada kandungan hadis ini, tentang sesuatu ataupun sedikit daripada kandungan hadis ini. Waqad kana, dalam setengah-setengah nuskhahnya ada ni, waqad kana inqata'a min al-qirtas. Yang ni hak sikit sana itu sudah terpotong daripada kertas aku, kertas buku catatan aku. Dengan sanadnya, Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Ibnu Mas'ud bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila bertasyahud, yakni berkhutbah, baginda akan menyebutkan, baginda akan mengucapkan begini, alhamdulillah nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina, dan seterusnya. Segala puji bagi Allah, kita memohon pertolongan dengannya, wa nastaghfiruh, dan kita memohon keampunan darinya, dan kita berlindung dengan Allah daripada segala kejahatan diri kita. Sesiapa yang Allah berikan petunjuk kepadanya, maka tidak ada sesiapa pun yang dapat menyesatkannya, dan sesiapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada sesiapa pun dapat memberi petunjuk kepadanya. Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah, dan aku bersaksi bahawa Muhammad adalah hambanya dan rasulnya. Dia telah mengutuskannya membawa kebenaran sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pengancam sebelum kedatangan kiamat. Sesiapa yang taat kepada Allah dan rasulnya, berarti dia telah berada di atas landasan yang betul, ataupun telah mendapat petunjuk. Dan sesiapa yang menderhakai keduanya, maka sesungguhnya dia tidak memudaratkan, merugikan, menjejaskan kecuali dirinya sendiri. Dia tidak mengurangkan apa-apa hak Allah. Dia tidak menjejaskan sedikit pun Allah. Dengan sanadnya, Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Ibnu Syihab, yakni daripada Yunus. Beliau bertanya Ibnu Syihab tentang tasyahud, maksudnya khutbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari Jumaat. Maka Ibnu Syihab menyebutkan hadis lebih kurang maknanya sama dengan hadis yang tersebut sebelum ini. Cuma dalam riwayat ini dia kata,
wa man ya'sihima faqad ghawa. Sesiapa yang derhaka kepada kedua-duanya berarti dia telah sesat. Dan kita memohon kepada Allah Tuhan kita agar dijadikannya kita di antara orang yang ataupun termasuk dalam golongan orang yang taat kepadanya dan taat kepada Rasulnya, ikut apa yang disukainya dan menjauhi kemurkaannya. Fa innama nahnu bihi walahu. Kita ini sebenarnya bergantung dengannya dan untuknya, bergantung dengan Allah dan untuk Allah, kerana Allah. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Adi bin Hatim bahawa ada seorang berucap di hadapan Nabi SAW. Dia berkata, sesiapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya dan sesiapa yang derhaka kepada kedua-duanya. Faqala, maka Nabi SAW terus berkata kepadanya, berdirilah, bangun. Ataupun ini syak perawi, pergilah, bi'sal khatibu anta, engkaulah orang yang berucap yang paling tak pandai. Seburuk-buruk orang yang memberi ucapan ialah engkau. Tak pandai sekali memberi ucapan. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Abdullah bin Muhammad bin Ma'an daripada bintil Harith, anak perempuan Al-Harith bin An-Nu'man. Beliau berkata, aku tidak hafal surah Qaf melainkan dari mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda berucap, berkhutbah, membaca surah itu pada setiap Jumaat. Qalat, beliau berkata, dapur ataupun tempat memasak roti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tempat memasak roti kami sama. Tempat itu sama. Abu Dawud berkata, Rauh bin Ubadah meriwayatkan daripada Syu'bah, beliau berkata, binti Harithah bin An-Nu'man, bukan Harith, tidak, tapi Harithah binti Nu'man. Ibnu Ishaq berkata, Ummu Hisham binti Harithah bin An-Nu'man. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Jabir bin Samurah, beliau berkata, sembahyang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sederhana, selalunya sederhana. Khutbahnya juga sederhana. Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca beberapa ayat Al-Quran dan baginda memberi peringatan kepada orang ramai. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Amrah, daripada adik-beradik perempuannya, saudara perempuannya, beliau berkata, aku tidak mengambil ataupun ingat Qaf melainkan daripada mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu membacanya pada tiap-tiap Jumaat. Abu Dawud berkata, demikianlah hadis ini diriwayatkan oleh Yahya bin Ayyub dan Ibnu Abi Rijal daripada Yahya bin Sa'id daripada Amrah daripada Ummi Hisham binti Harithah bin An-Nu'man. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Amrah daripada saudara perempuannya, daripada Yahya bin Sa'id meriwayatkan daripada Amrah daripada saudara perempuan bagi Amrah, yaitu Amrah binti Abdurrahman. Saudara perempuan dia ni lebih tua daripadanya. Dia telah mengemukakan hadis yang sama makna dengan hadis yang tersebut sebelum ini. Ini bab mengangkat kedua tangan di atas mimbar. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Umarah Husain bin Abdurrahman. Beliau berkata, Umarah bin Ruwaibah pernah melihat Bishr bin Marwan ketika berdoa pada hari Jumaat.